Assalamualaikum, saya Abah Jubah. Untuk video kali ni, Abah Jubah nak sambung untuk part 2 pula. Mengenai kes kemalangan kenderaan EV bagi kereta Iman Kamil. Last persoalan Abah Jubah pernah tanya, kenapa bengkel nak sangat kereta ni total loss sampai sanggup untuk minta owner buat surat total loss kepada insurans? Jawapan yang Abah Jubah boleh rungkaikan adalah kepakaran dan juga alat ganti. Dari segi kepakaran, kita boleh tahu kereta ni adalah kereta EV. Dan kena ingat, kereta EV ni masih baru lagi dalam Malaysia. Jadi, kepakaran untuk membaik pulih kereta EV sangat terhad. Dari segi alat ganti pula, untuk model EV ni, franchise dia pun tak ada dekat dalam Malaysia ni. Macam mana bengkel ni nak dapatkan sumber ataupun spare part daripada supplier untuk diganti kepada kenderaan EV tersebut. Itulah sebab ataupun punca dia kenapa kereta ni berpindah randah daripada bengkel sini ke bengkel sini, ke bengkel sini dan ke bengkel sini. Pada akhirnya, bila kereta EV ni masuk ke bengkel yang tepat, barulah masalah pembaikan ataupun masalah tuntutan dia ke atas insurans boleh berjalan dengan lancar. Dan korang pun tengok dalam video tu, Iman ni dia bagi tahu yang bengkel ni dia order terus barang-barang ataupun alat ganti daripada pembekal daripada China. Kenapa bengkel tu tak order terus daripada supply di Malaysia? Sebab memang tak ada. Bengkel franchise untuk EV ni pun tak ada di Malaysia. Sebab itulah bengkel tu terpaksa order terus sampai ke negara China. Dan untuk menjawab soalan dia, dia tanya, kenapa klaim kereta EV lambat? Jawapan dia adalah pada spare part alat ganti dan juga kepakaran. Dan yang kedua ditanya, kenapa insurans tak nak total losskan kereta dia? Yang pertama adalah kos repair kereta ni tidak melebihi market value. Dan juga yang kedua adalah kemalangan ni ataupun kenderaan ni tidak melibatkan struktur. Semoga video yang Abah Jubah kongsikan ni memberikan manfaat dekat korang. Dan terima kasih juga sebab korang boleh layan video ni sampai habis. Macam biasa, korang kat luar sana, pengguna insurans Etika ataupun Takaful Malaysia, kalau korang tak ada workshop nak hantar kereta korang untuk buat claim insurans, korang boleh terus datang ke bengkel Abah Jubah di Seremban, Senawang, bakal tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.